Bila saya tengok perwatakan YB ataupun penampilan YB ni kan, YB bersongkok, berkacamata, berkot, saya teringat dengan seorang ustaz tu. Ustaz yang pernah dia muncul dekat media sosial yang dia buat statement, ustaz ni dulu saya yang nak masuk minang ustaz ni 19 wanita yang nak masuk minang ustaz. Tapi yang ustaz jumpa dekat Mekah ni, masya-Allah, ustaz tak mampu untuk menolaknya. Saya tengok penampilan YB ada ke arah ustaz tu sikit. Welcome to Projek Berdengung, borak sampai pecah. Let's go! Assalamualaikum, selamat datang ke Projek Berdengung, borak sampai pecah. Apa-apa pun saya ingin mengucapkan kepada penonton-penonton yang sudi subscribe channel YouTube saya. Walaupun hampir 90% yang tak subscribe, tak apalah, saya tak kisah pun. Tapi walaupun korang tak subscribe, saya tetap bawakan tetamu yang amat-amat berhormat, amat-amat disukai ramai, amat-amat disegani ramai. Iaitu, saya tampilkan penampilan yang istimewa daripada YB Sarjan Alang. YB? Saya. Sorry. Hah? Ada orang ke kat sebelah? Ada. Ada. PA? PA je. Oh, PA. YB Alang, Ya. terima kasih kerana datang ke Projek Berdengung, ke studio saya ni. Sama-sama. Sebab ada orang confuse, YB tu apa maksud YB? Masuk dia tu mungkin nyama-nyama YB ni atau datuk ke ustaz ke, cikgu ke, tak tahulah. Bukan maksud YB ni yang berdengung, bukan? Biasanya bukan. Oh, bukan. Okey, terima kasih YB kerana datang ke Projek Berdengung. Saya rasa dah kali kedua dah YB datang ke Projek Berdengung. Ya. Ya, macam mana perjalanan YB daripada office ke sini? Oh, Ngantuk je. ya faham. Saya ni kerja 2 hari je. Mungkin tak sempat kerja. Lambat kan. Kerja 2 hari je, mungkin tak sempat kerja. Tak sempat lah. YB saya nampak agak keletihan. Ya, betul. YB ke mana aja sebelum ni YB? Saya ni ada gas. Ada Tengok tugas. ke jalan raya rosak, ada lubang-lubang, kita kena tampal lah. YB tampal lah. Apa pun saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada YB kerana YB telah menang kerusi ya dekat pilihan raya Punah Jaya. Betul ke YB? Bukan Punah Jaya, Punah Jaya. Punah Jaya. Punah Jaya. Yeah. Yang dekat Bukit Renung YB menang juga ke? Mungkin insyaAllah. InsyaAllah. Jadi YB bagaimana selepas dah digelar sebagai YB sekarang? Saya akan menjadi menteri lah. Menteri inilah. Bila saya akan menjadi menteri, akan masuklah lah mana. Ya, betul lah. Ya, itulah. Bila saya tengok perwatakan YB ataupun penampilan YB ni kan, YB bersongkok, berkacamata, berkot, saya teringat dengan seorang ustaz tu. Ustaz yang pernah dia muncul dekat media sosial yang dia buat statement, ustaz ni dulu saya yang nak masuk minang ustaz ni 19 wanita yang nak masuk minang ustaz. Tapi yang ustaz jumpa dekat Mekah ni, masya-Allah, ustaz tak mampu untuk menolaknya. Saya tengok penampilan YB ada ke arah ustaz tu sikit. Kalau YB ingatlah dulu pernah viral satu ustaz tu yang dia tolak 19 kali lamaran wanita. Kadang-kadang saya nak ceritakan sikit lah. Mana macam ustaz tadi memang betul lah. Macam nak kahwin, macam nak suka kahwin, tak suka kahwin. Mungkin takkan membenci seorang lah. Mungkin dia ada ajaran apa semua, tak tahu lah. Jadi
bagi saya YB ni, Mm-mm. saya akan kuruskan sajalah mana ustaz-ustaz kata-kata macam tu, kami terima je lah. Mm-mm. Itu kami akan balas lah. Mana kita tak nak cakap macam-macam lah. Tapi ada ustaz kata ni, Mm-mm. orang nak kelikahan ni mungkin banyak, tapi masalah ustaz kata tu tak terima, rasanya tak setuju. Tak setuju. Kira YB tak setujulah dengan kata-kata ustaz tu. Yelah, tak mungkinlah 19 kali perempuan datang untuk melamar dia kan. Ramai sangat kan. Tapi YB cerita pasal melamar kan, saya ada dengar hura-hura yang YB akan berkahwin tak lama lagi. YB akan berkahwin dengan seorang penyanyi dan pelakon. Betul ke YB? Saya setuju lah. Saya akan kahwin seorang artis tu, InsyaAllah. Oh, jadi betul lah apa yang saya dengar, yang YB akan berkahwin dengan seorang artis dan juga pelakon. Ya, betul. Dengar-dengar bakal isteri YB tu dia berasal daripada Sabah kan? Ya, Sabah. Orang Sabah. Kat mana YB kenal artis tersebut? Dan siapa namanya? Namanya saya tak ingat lah. Oh, YB tak ingat. Daripada YB kenal daripada mana? Dekat WeChat ke, dekat Facebook ke, dekat TikTok ke? Dekat laptop. Dekat TikTok. Siapa yang ajak kahwin? YB ke ataupun bakal isteri YB yang ajak kahwin? Rasanya isteri lah nak ajak saya kahwin lah. Oh, isteri lah yang ajak YB kahwin. Berapa umur bakal isteri YB tu? 6 tahun ni. 6 tahun. YB serius lah 6 tahun umur dia. Yes. Awal sangat tu YB booking. Amboi, menarik sangat tu. Baru-baru ni Bukan. Sorry, minta maaf ya. YB tu maksudnya yang berhormat. Ya, Tapi betul. saya tengok yang bengong ni. YB, baru-baru ni YB ada buat larian. Larian tu bertajuk larian kesyukuran, betul ke? Ya, betul. Daripada Kuala Lumpur hingga ke Muar. Ya, betul. Macam mana YB boleh berlari daripada Kuala Lumpur ke Muar? Larat YB? Saya tak pernah, tapi saya okey. Tak penat tapi okey. Sebab saya lari laju je. Itu je. Oh. Jadi apa perasaan YB sewaktu YB buat larian daripada Selangor ke Muar? 2 jam je. Berapa jam? 4 jam. 4 jam buat larian? YB ni Sonic ke? Laju je YB lari Ya. Saya amat berbangga lah sebab tak semua YB boleh berlari macam YB. Mungkin untuk semua orang lemah, lembut, penat, tak boleh lari. Itu yang tong dia tuk. Kita rasa kita minum air dulu lah. Yelah, betul lah. Kalau penat letih, okey duduk. Makan, minum, lari. Itu je. Okey YB, itulah sedikit sebanyak salam perkenalan dia daripada YB kita. YB Alang, betul kan YB Alang? Ya, betul. YB Alang. Yes. Okey YB Alang, sajalah saya nak tanya sedikit pasal isu semasa lah. Yes. Baru-baru ni ada bencana alam, banjir dekat area PJ, dekat kawasan-kawasan Lembah Kelang, kan terdapat banjir kilat. Jadi adakah YB ada planning untuk salurkan bantuan ataupun ada planning untuk hilangkan masalah banjir ni? Yes. Kombat ni mungkin orang tak dapat sumbangan, tak dapat duit, tidak dapat apa-apa.
Untuk kemasa banjir dekat di Kombak, di pusat PJ. LPG dekat Selangor enggak lah. Kita akan bagi cabangan beras, susu, gula. Okey. Kita akan bagi duit lah, duit cabangan untuk orang-orang mangsa banjir ni lah. Masya-Allah. Lepas kita dah tengok internet, laptop, Facebook, kita dah tengok lah. Jadi apa berita-berita buruk sangat, itulah kami akan ke sana lah. Untuk kita akan bagi semua orang kemasa banjir di Selangor, IPJ, Ombak. Itulah. Ya. InsyaAllah kami mendoakan kemasa banjir itu. InsyaAllah kami akan ke sana lah. Wallahualam. Boleh saya tahu ke kalau macam YB nak kongsi dengan penonton semua kan, berapa banyak sumbangan duit yang YB salurkan kepada mangsa-mangsa banjir? Kami belum kira lagi duit-duit tu. Belum kira lagi lah. Lepas kami nak pergi bank jap dekat JJM. Saya nak pergi bank jap. Ya. Tapi kalau duit tu kami akan kira, insyaAllah kami akan kalau tak cukup duit tu kami bagi dua je lah. Macam tu lah. Jadi kalau macam duit tu tak cukup, adakah YB akan minta sumbangan dekat orang awam untuk tambah duit tu supaya duit tu cukup? InsyaAllah kami akan bincang balik. Kita akan bagi orang-orang miskin, orang kaya. Untuknya orang tak ada miskin, kita bagilah. Itu kita nak mencerita balik pasal kemasa banjir LPJ Rombak kat Selangor. Tapi kat Selangor ni banyak 500 kan. Oh, bantuan 500 setiap mangsa banjir. Ya. Tapi kedai-kedai pun kena enggak. Memang kena. Tapi IPJ tu memang wasan-wasan dia tu kita tak kacau lah. Kita akan bagi semualah. Dan kita ada ahli kota polis, kita ada ahli kota askar akan membagi cabangan untuk orang-orang masa banjir itu sajalah. Wallahualam. Okey. Jadi kepada mangsa-mangsa banjir, bolehlah minta tuntutan kepada YB Punah Jaya ya. Dan insyaAllah YB Punah Jaya akan membantulah korang daripada segi beras, gula ataupun daripada segi kewangan. Jadi YB kan dekat Selangor ni kan terkenal dengan isu-isu jalan berlubang. Pergi KL jalan lubang, pergi ke Sekincan jalan lubang, pergi ke Banting jalan lubang. Macam mana tu YB untuk selesaikan masalah ni YB? Okey, saya tengok laptop tadi, motor tu walau kita rasakan untuk mandu-mandu jalan raya ni, jalan raya lah. Mana ada lubang ke, tak ada lubang ke, kabel-kabel motor pun kena lubang. Tadi ada kereta tu ke tengah motor pula. Tadi bola motor syup gus Accident. Tapi tak ada accident lah. Kita gua jalan Langgar lubang tu. Dia langgar lubang itu. Jadi YB ada ke plan nak tutup lubang tu? InsyaAllah besok lah. Aku rasa besok enggak lah. Besok juga YB pergi buat tutup lubang tu? Ya. Kami akan buat lah. Cepatlah YB kita ni tangkas dan cekap. Yes. Dan ada satu isu ni YB kan, isu pasal pendatang asing tanpa izin. Contoh Bangladesh, Nepal, Indonesia datang kat Malaysia ni terlalu ramai YB. Macam manakah YB kawal situasi tersebut? Saya fikir dulu jap. Fikir dulu apa kita nak buat.
Apa yang kita nak buat YB dengan bangsa-bangsa datang tanpa izin ni? Nak minta izin, tak ada izin. Jadi kita tak boleh minta izin pada orang tak ada Islam. Orang tak ada Islam lah. Bangsa-bangsa agama, bangsa-bangsa menjadi untuk Bangladesh orang Arab membahasa pergi dia ni. Itu itu. Okey YB. Sebab kadang-kadang warga asing ni datang menyaga, datang bekerja tanpa permit, tanpa lesen. Apa tindakan mereka yang kalau mereka ni berniaga ataupun bekerja tanpa lesen, tanpa permit? Apa tindakan yang diorang akan dapat? Ni saya nak cerita Kalau saya cerita, walau ada surat KKM, kami sign. Kalau tak boleh, minta maaf. Orang bekerja macam orang asli ya. Orang asli ni memanglah ada tak dapat apa-apa lah. Mana orang menaga ni kami tahan Gus. Tak ada paspor, tak ada surat. Minta maaf sangat. Ya. Jadi kalau saya akan datang, saya akan gun. Bila saya gun, kami tangkap semua orang lah. Menjaga rai makanan apa halal. Janji halal. Yes. Okey YB, kita berehat sekejap boleh YB ya? Boleh. Okey. Projek berdengung, borak sampai pecah. Borak sampai pecah. Let's go! Bertemu kembali dalam projek berdengung, borak sampai mati. Borak sampai pecah. Episod kali ini ditaja sepenuhnya oleh DIY Parfum HQ. Bau melekat sehingga 8 jam di body dan di baju, boleh tahan sampai 2 atau 3 hari, buds di hati selama-lamanya. Untuk pengetahuan korang, inilah perfume yang saya jual dekat Singapura, dekat Malaysia, dekat beg kuning pun ada. InsyaAllah, kalau bau tak sampai 3 jam, boleh return balik barang, kita boleh bagi balik duit. Betul bos Betul bos? Okey YB, kita tadi dah berehat, dah minum kopi semua kan. Sajalah saya nak tanya beberapa soalan untuk YB. Bukanlah saja yang tanya, tapi ini adalah suara rakyat. Rakyat yang ingin bertanya kepada YB. Tapi saya orang tengah yang bertanya kepada YB. Sekarang ni YB, banyak orang tak ada kerja YB. Betul tak? Apa rancangan YB supaya budak-budak muda sekarang ni senang nak dapat kerja? Apa pesanan YB? Okey lah. Tapi kadang-kadang orang tak ada kerja ni, saya minta maaf. Tanpa saja. Walau semua orang tak ada kerja, tak dapat gaji. Betul lah tu. Walau kena potong gaji. Tu yang berdekat. Ya. Kita bagi tolak. Walau datang nak kerja, kira-kira saya minta maaf lah. KKM dah bagi tahu saya, dan semua orang tak ada kerja, tak dapat gaji. Tapi masalahnya ni, masalah aduh, jadi itulah. Orang tak ada kerja, saya minta maaf. Kita kena wang, untuk semua orang kita kena wang kerja. Jadi nak cari kerja dekat mana yang senang sebenarnya YB? Kalau kat hospital boleh, kat balai bomba pun boleh, kalau empat askar pun boleh. Itulah. YB ada sediakan kerja kosong tak? Saya ni ada kerja kosong ni, mungkin saya kerja ni kerja askar je lah, boleh lah askar.
Oh, askar masih ada lagi kekosongan lah ya. Okey baby, adakah usaha untuk membantu rakyat supaya rakyat tak jatuh miskin, rakyat tak jatuh susah? Adakah usaha YB untuk membantu rakyat? Siapa tu? Siapa tu YB? Saya tak kenal. Okey YB, zaman sekarang ni kan banyak lah budak-budak muda kita yang merempit, yang lumba haram, yang selalu balik lambat. Apa pendapat YB tentang orang-orang yang macam ini YB? Kita dah pesan dah. Okey. Mana budak-budak budak-budak Melayu, budak-budak Sansing main jalan raya, ke main kat Selangor, ya? Saya dah pesan dah. Anggota IPJ, anggota Polis Ronda, Polis Rapid, kita tangkap semua budak-budak Sansing, budak-budak Melayu pun ada. Jadi budak-budak basikal pacak pun kita tangkap. Basikal pacak pun tangkap. Jadi budak-budak Sansing tak balik-balik, melumba haram, melawan arus. Okey. Melawan arus ni mungkin dia melumba, mengajak kawan, ajak member, sama-sama racing, sama-sama melumba, siapa menang siapa kalah kita pasti tangkap. Itu saja. Yang berdengung. Biasa kalau hari raya YB pergi mana je? Pergi raya. Pergi raya dating, tengok wayang. Memang perangai YB macam ini ke? Ya betul. YB contohlah sajalah saya nak tanyakan. YB kalau pergi meeting, kalau pergi pejabat, YB naik apa? Naik bas ya. Naik bas. Sehari 25,000 gaji YB. Tapi kenapa YB menaiki bas pergi pejabat? Saya angkat songkoknya. Oh, kena buka songkok nyanyi lagu ni. Oh ya, okey. Andai aku bisa, andai ku cinta, aku maafkan tai ayam. Welcome to Projek Berdengung, borak sampai pecah. Let's go!